Assalamualaikum and hello guys. Kembali lagi dalam satu hari satu hadis. Hadis hari ini bertajuk Muslim yang menyelamatkan. Daripada Abu Musa berkata, "Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." Pengajaran hadis. 1. Islam mengajar umatnya agar sentiasa memiliki akhlak yang mulia, khususnya yang keluar dari lidah iaitu perkataan dan tangan iaitu perbuatan. 2. Menjaga lisan daripada menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang Islam lain seperti mengumpat, menghina, mencela, memfitnah dan lain-lain adalah dituntut. 3. Memelihara tangan dari melakukan perbuatan keji dan menyakiti Muslim lain bukan hanya memukul dan mencuri malah termasuk menulis, memforward sesuatu yang berbentuk fitnah, menghina dan lain-lain adalah dilarang. 4. Mudahnya orang pada hari ini melakukan dosa besar yang diterjemahkan dalam bentuk tulisan sesuatu yang mengaibkan peribadi seseorang, mengumpat atau memfitnah di media sosial. 5. Muslim yang paling utama ialah yang menjaga lisan dan tangannya daripada menzalimi dirinya dan Muslim yang lain. 6. Akhlak yang baik dan tidak menyakiti orang lain adalah antara tanda paling utama bagi seorang Muslim yang baik. Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tapi juga bagaimana kita melayan dan menghormati sesama manusia. Di Al-Jannah Merchant kami menjual koin emas 917 dengan harga RM1,800 dan kami membimbing anda untuk menggunakannya. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di 011270095553. Terima kasih dan jumpa lagi guys.